Aku ikhlas. Dah tu. Okay. Sayang sikit. Jijik. So guys, kita nampak ada Jira dengan Ika tengah makan dekat sini. So jom kita tanya dia orang experience makan dekat sini. Ika kan? Jira. Oh, sekarang makan apa dekat sini? Nasi lemak. Nasi lemak, sedap. Ayam dia sedap. Nasi lemak dia paling sedap kan? Nasi lemak paling sedap. Rasa lemak dekat dia punya nasi tu. Ya. Kau dah makan? Bubuk dengan kau? Dia makan dia lupa. Kalau aku suruh dengan kau? Okay, berapa per 10 makanan dekat sini? Enggak. Kalau saya 1/10 lah. Kenapa satu? Sebab saya kena bayar. Alamak. Dia nak makan, kita kena bayar. Oh. Alasan dia Okay, let me make this real. anak. Dia Kalau- buat dengan lelaki dia. Kalau Aku Ika yang kena satu, bayar dia punya kepunan. Aku dah tak ada mood dah ni. kalau Kak Ika satu sebab dia Tolonglah, bayar, ni Jira mesti 10. 10. Jira 10. Sebab makan free. Kan aku tengah cakap ni. Aku Okey, tengah okey, cakap. okey. Ni sesi luahan. Kalau kau rasa kakak-kakak kau mengandung kau lari je. Kau tinggalkan je semua tu. Lepas beranak pun kau datang jumpa. 10 sedap, perut kenyang, makan free. Makan free. Poket tebal, duit sendiri tak keluar. Tak payah Masih, keluar kan? Sayang lah. Betul? Betul apa dia cakap tu? Okay? Ni baru-baru nak kaya dia ambil duit kita. Macam mana? Dah kaya kan? Aku dah tak ada mood. Esok datang lagi sini. Muiz. Boleh? Tutup je lah kedai kau. Tutup je terus. Okay? Semua sedap. Ayam goreng sedap. Nasi lemak dia sedap. Memang sedap. Sebab semuanya aku bayar. Apa Kau, tu yang- kau puji je lah. Yang tarik-tarik tu apa? Cheese. Mozzarella cheese. Sedap. Itu lagi sedap. Memang sedap. Orang bayar. Kau tak keluar seposen. Laki kau baik, laki kau tak keluar banyak pun duit. Seposen pun tak. Ikhlas ke tak ni?